pada hari Nabi SAW berpindah kepada mereka, yang ini penduduk Madinah, adalah hari yang paling gembira, hari Yauman Sa'idan, hari yang paling bahagia, yang tidak dilihat kebahagiaan, tidak pernah dilihat kegembiraan, tidak pernah dilihat gembiranya mereka itu dengan sesuatu yang telah menggembirakan mereka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah adalah hari yang paling gembira penduduk Madinah, yang tak pernah orang lihat penduduk Madinah lebih gembira melainkan hari gembiranya gembiranya mereka pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Inilah hari yang paling gembira bagi penduduk Madinah ketika itu. Wa kharajan nisa wasibyan wal walaid yaqulna, dan telah keluarlah perempuan, orang-orang perempuan, budak-budak kecil dan juga anak-anak kecil, mereka berkata, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta'. Mereka berkumpul sambut Nabi sambil mereka nyanyi syair ni. Kat sinilah ada ulama beritahu boleh apa? Menyanyikan syair. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah dapat hadir di dalam masjid ini, iaitu rumah Allah Subhanahu wa taala,
kerana atas kurnia limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pilihan Allah, tentu kita tak dapat sampai di sini. Kerana apa? Kerana masjid ini adalah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Masjid-masjidnya. Jadi Allah Taala akan pilih orang yang datang ke masjid Allah Taala ni untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah hari ni kita adalah baru masuk tahun baru Hijrah. Awal Muharram, Ma'al Hijrah. Jadi bila disebut tentang hijrah, hijrah ni ada beberapa perkara yang kita kena tahu tentang hijrah. Pertama, biasa kita dengar kisah tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kebanyakan umat Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada segi berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Tapi mungkin kita pada hari ini, kita mungkin tak hijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Tetapi hijrah yang dituntut dalam agama adalah pada zaman kita ni adalah hijrah daripada yang kurang baik ataupun tidak baik kepada perkara yang baik. Hijrah ataupun dipanggil juga sebagai hijrah maknawi. Seperti mana Nabi SAW dan para sahabat pada zaman Nabi telah berhijrah. Selepas 14 tahun duduk di kota Mekah, Nabi telah berhijrah ke kota Madinah. Bagaimana kita biasa dengar kisah hijrah Nabi SAW. Begitu banyak dugaan dan berbagai-bagai perkara yang berlaku. Dan begitu juga banyak ibrah yang kita boleh ambil daripada kisah hijrah Nabi SAW. Saya kisahkan sikit tentang hijrah Nabi SAW. Hijrah Nabi bermula pada, kalau kita kira tahun pertama hijrah lah. Bagaimana asal usul boleh adanya tahun hijrah ni adalah dimulakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ada ulama bagi tahu sebab apa Sayyidina Umar buat tahun hijrah ni. Kerana pada zaman Sayyidina Umar nak letakkan satu panduan waktu susunan tarikh untuk umat Islam. Maka ada sahabat-sahabat yang syok ikut tahun kelahiran Nabi. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia tak nak ikut sebab nanti akan sama sebagaimana umat yang membuat tahun Masihi dimulakan dengan zaman Nabi Isa alaihissalam. Dimulakan dengan tarikh lahir Nabi Isa alaihissalam. Jadi Sayyidina Umar pilih untuk ikut tahun yang Nabi SAW telah berhijrah pada tahun tu. Tapi yang kita tengok, biasa kita ingatkan awal hijrah ni bermula pada hijrah Nabi ni bermula pada bulan Muharram. Tapi hijrah Nabi ni sebenarnya bermula pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal adalah tarikh hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang saya akan baca dalam kitab Nurul Yakin ni, kitab sirah Nurul Yakin, beberapa kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam saya akan bacakan secara ringkas. Hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatawajjaha sallallahu alaihi wasallam min sa'atihi ila sadiqihi Abi Bakr radhiyallahu anhu wa a'lamahu anna Allah qad adhina lahu fil hijrati fasa'alahu Abu Bakr as-suhbata. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Abu Bakar telah tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke kota Madinah.
Maka Nabi SAW telah minta pada Sayyidina Abu Bakar untuk teman Nabi SAW menjadi suhbah, peneman Nabi SAW ketika hijrah, untuk Nabi hijrah ke kota Madinah. Bermulanya pada hari Nabi nak hijrah pada kota Madinah, maka tadi Sayyidina Abu Bakar jawab apa? Faqala na'am. Sayyidina Abu Bakar jawab ya. Kemudian telah dibentangkan, summa uridu alaihi ihda rahilataihi allataini kanata muaddataini lidzalika. Kemudian telah dibentangkan kepada Nabi SAW dua kenderaan yang paling terbaiklah yang disediakan untuk penghijrahan Nabi SAW ke kota Madinah. Kenderaan zaman dulu tu Nabi naik apa? Unta, kuda lah. Bukanlah disediakan kereta macam zaman kita, tapi kenderaan pada zaman dulu Sayyidina Abu Bakar sediakan. Lalu mereka pun telah berhijrah. Tapi dalam kisah hijrah Nabi SAW ni ada 6 orang. Ada 6 orang yang membantu dalam hijrah Nabi SAW. 4 orang daripadanya adalah keluarga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Inilah contoh sahabat yang paling banyak berkorban, yang membantu untuk menghidupkan agama pada zaman Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar ni kita tahu dia adalah seorang yang kaya, seorang saudagar yang kaya raya, tapi dia korbankan harta dia seluruhnya untuk agama. Pernah satu ketika sahabat-sahabat ni dia nak bawa harta jumpa Nabi SAW untuk bentangkan harta, bagi harta untuk pengorbanan untuk agama. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dia telah bawa separuh daripada harta dia. Bila dia jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia tanya, apa yang kau telah tinggalkan kat rumah? Maka Sayyidina Abu Bakar jawab apa? Aku telah tinggalkan Allah dan Rasul. Begitu hebat pengorbanan Sayyidina Abu Bakar, dia bagi semua harta dia kepada agama. Inilah antara contoh-contoh yang kita boleh ikuti. Tapi kalau kita tak mampu, kita korbanlah berapa kita mampu. Mungkin kita tak mampu nak jadi macam Sayyidina Abu Bakar, tapi kita boleh ikut. Macam mana biasa kita dengar kan, tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Jadi kita sambung kisah lagi. Maka mereka pun telah mula berhijrah. Apabila Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar telah mula berhijrah, mereka antara tempat yang mereka singgah, saya ceritakan secara ringkas je. Pada antara tempat yang mereka telah singgah adalah Gua Thur. Kat sini mereka telah bermalam 3 hari. Sebelum tu Nabi telah sediakan di tempat tidur Nabi, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Pada malam tu di sini bagi tahu, wa kana hadhihi lailah hiya lailatun isti'dadu Quraisyin litanfidhi ma aqarru alaih. Dan pada malam ni adalah malam yang orang musyrikin telah sediakan untuk dia orang melaksanakan apa yang mereka telah ikrarkan ke atasnya. Fajtama'u haula babid dar. Lalu mereka telah berkumpul, telah mengelilingi di sekeliling rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhilahu. Dan sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah itu. Falamma jaa mi'adul khuruj, maka tak kala mana telah sampai waktu untuk Nabi SAW keluar berhijrah, amara ibnu ammihi aliyan bil mabiti makanahu kailan yaqa'u syak fi wujudihi athna al-lail. Lalu Nabi SAW telah perintahkan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu untuk ganti tidur di tempat Nabi SAW. Nabi telah perintahkan Sayyidina Ali untuk ganti tempat tidur Nabi SAW sebagai helah kepada orang kafir. Sebagai helah kepada orang kafir, takut orang kafir dia syak. Takut dia syak yang Nabi SAW telah tiada di tempat tidur, sedangkan waktu ni Nabi nak bergerak dah. Jadi Nabi telah perintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di tempat Nabi SAW. Fa innahum kanu yuraddiduna an-nazar min syukukil babi liya'lamu wujudahu. Kerana sungguhnya mereka orang kafir ni, dia orang tak duduk saja sekeliling rumah Nabi,
Orang kafir ni, dia tak duduk saja sekeliling rumah Nabi kerana dia orang telah dapat maklumat yang Nabi nak hijrah. Jadi dia orang nak bunuh Nabi sebelum Nabi dapat hijrah. Maka mereka ni telah kepung rumah Nabi, duduk sekeliling rumah Nabi, dan mereka telah intai di celah syukukul bab, min syukukil bab, daripada lubang-lubang pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, liya'lamu wujudahu, untuk mereka mengetahui akan wujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dia orang tahu ada lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tu. Thumma sajja aliyan biburdihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutup, menyelimuti Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dengan kain selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Burdah ni boleh selimut, boleh ridak pun boleh jadi. Lebih sesuai selimut lah. Wa kharaja 'ala al-qaumi wa huwa yaqra'u, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar kepada kaum tu. Kaum tu kan keliling rumah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca apa? Wa huwa yaqra'u, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Nabi baca ayat dalam surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ada ulama bagi tahu, Nabi ambil senggenggam pasir, Nabi baca ayat ni, Nabi lempar pasir tu. Tapi yang dalam kitab sirah ni dia tulis Nabi baca ayat tu je. Dia tulis secara ringkas, Nabi baca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Fa'alqallahu an-nauma 'alaihim, kemudian Allah Taala telah mencampakkan tidur ke atas mereka. Allah Ta'ala telah membuatkan orang kafir ni semuanya jadi ngantuk. Mereka semua jadi ngantuk lalu tertidur. Hatta lam yarahu ahadun, sehinggalah tidak melihat Nabi SAW oleh seorang pun. Ini juga adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Walam yazal sallallahu alaihi wasallam sa'iran hatta tuqabilu ma'as siddiq, dan sentiasalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan sehinggalah Nabi berjumpa dengan Abu Bakar. Dikata ma'as siddiq. Siapa ma'as siddiq? As-siddiq, yakni Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wasara hatta balagha ghar thurin fakhtafaya fihi, lalu mereka berdua telah berjalan sehingga mereka sampai ke Gua Thur, fakhtafaya fihi, lalu mereka berdua telah bersembunyi di dalamnya. Sebab apa? Sebab orang kafir ni mereka sentiasa nak menjejaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dengan penuh strategik, Nabi buat satu perkara, di sini kita boleh nampak Nabi buat satu perkara dengan satu strategi. Dengan strategi, bukan buat dengan lebih kurang tanpa berfikir, tetapi Nabi ajar kita buat suatu perkara dengan ada susun aturnya. Ammal musyrikun falamma alimu bi fasadi makarihim wa annahum innama batu yahrusuna Ali ibn Abi Talib. Adapun orang musyrik, bila mereka tahu bahawasanya telah rosaklah rancangan mereka ni, orang musyrik bila dia tahu rosak rancangan dia orang, wa annahum innama batu, dan sungguhnya mereka ni hanya sahaja mereka ni tidur untuk menjaga Sayyidina Ali. Mereka tidur ni dia orang bukan jaga Nabi, bukan dia orang nak tengok Nabi, tapi dia orang sekarang ni tengah mengepung Sayyidina Ali. Bukan la Muhammad bin Abdullah, bukan Nabi Muhammad bin Abdullah. Fa arsalu talaba min kulli jihah, dia orang pun telah hantar daripada setiap sudut. Fa arsalu talaba, mereka telah hantar orang-orang untuk mencari. Mereka telah hantar pencari-pencari min kulli jihatin, daripada seluruh jihad. Sebab apa? Untuk cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alul jawaiza liman ya'ti bi Muhammadin aw yadullu alaihi, dan mereka menyediakan imbuhan untuk orang-orang yang dapat bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dapat tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wasalu fi talabihim ila dhalikal ghar, dan sesungguhnya mereka telah sampai pencarian mereka sehingga ke gua itu.
Diorang bukan cari tak sampai, tapi diorang sampai kat gua tu, tapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala sembunyikan juga sehingga mereka tak terdetik untuk masuk di dalam gua itu. Allazi fihi tilbatuhum, mereka telah sampai ke gua itu, yang di dalam gua itu terdapat apa yang mereka cari. Mereka utus daripada setiap sudut. Setiap sudut diutus orang untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila sampai ke gua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi, sampai kat gua tempat Nabi sembunyi, yang ada benda yang mereka cari itu, yakni yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tu, bihaitsu law nazara ahaduhum hatta qadamaihi la nazarahuma. Sekira-kira kalau diorang ni, salah seorang daripada diorang ni, diorang tengok bawah kaki diorang, maksudnya diorang tunduk kepala ke tengok dekat bawah, ataupun diorang menunduk tengok daripada bawah kaki diorang, akan nampak apa yang ada di dalam gua itu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hatta abka dzalika Abu Bakrin faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Bakar menangis. Kerana apa? Sedih, takut penghijrahan mereka ni tak berjaya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam baca apa pada Sayyidina Abu Bakar? Nabi bagi tahu apa pada Sayyidina Abu Bakar? La tahzan innallaha ma'ana. Ketika ni lah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah Taala bersama kami, bersama kita. Sungguhnya Allah Taala bersama kita. Fa'amallahu absaral musyrikin hatta lam yahin li ahadin minhum at-tufatah ila dhalikal ghar bal sara a'dal a'da. Sehinggalah Allah Ta'ala membutakan mata-mata orang musyrikin, sehingga salah seorang daripada mereka pun yang datang cari itu tak terasa nak tengok dalam gua tu. Lalu Nabi SAW telah kekal dalam gua tu selama 3 hari. Dan sehinggalah beberapa tempat Nabi lalu, tempat di mana Nabi tu jumpa Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni seorang wanita tua yang telah beri Nabi SAW susu untuk diminum ketika hijrah Nabi SAW. Dan dialah antara orang perempuan yang dalam kisah hijrah Nabi SAW yang paling awal memeluk Islam di dalam kisah hijrah Nabi SAW. Ummu Ma'bad ni tuan-tuan, dia adalah orang yang besar pengorbanan dia dalam Islam juga. Jadi dia seorang makcik. Jadi makcik jangan rasa kita ni kan, apa saya boleh buat untuk agama ni, saya hanya makcik je. Kita tengok dalam kisah perjuangan Islam, kisah kehidupan Islam, kisah zaman Nabi SAW, antara makcik yang buat pengorbanan untuk agama adalah Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Sayyidatuna Sumayyah radhiyallahu taala anha, dia telah buat pengorbanan untuk agama sehingga nama dia sampai hari ni orang ingat. Begitu juga dengan Sayyidatuna Ummu Ma'bad radhiyallahu taala anha. Dia ni antara orang yang awal membawa air Zam-Zam daripada Mekah ke kota Madinah. Yang hari ni kita kalau pergi umrah, kita minum air Zam-Zam kat Madinah kan. Antara zaman dulu, zaman Nabi SAW, yang paling awal bawa air Zam-Zam ke kota Madinah ni adalah Ummu Ma'bad. Sebab apa? Nabi waktu tu Nabi teringin nak minum air Zam-Zam, tapi Nabi dah berhijrah ke kota Madinah. Di Sayyidatuna Ummu Ma'bad radhiyallahu taala anha, dia sediakan diri dia sambut takaza ni, sambut kerja yang Nabi SAW inginkan ni. Dia pergi ke kota Mekah dan bawa air daripada kota Mekah, air Zam-Zam, ke kota Madinah. Kemudian Nabi SAW setelah beberapa perjalanan, Nabi SAW pun sampai ke kota Madinah. Bila Nabi SAW sampai ke kota Madinah, orang kota Madinah ni semua berkumpul untuk menyambut Nabi SAW. Thumma tahawwala sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wal ansar muhituna bihi mutaqallada suyufahum. Kemudian apabila Nabi SAW telah berpindah ke Madinah,
Dan kaum Ansar, sedangkan kaum Ansar mereka telah berhimpun mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huna haddatha wala haraja an sururi ahli al-Madinah. Fakana yawmu tahawulihi ilaihim yawman sa'idan lam yuraw farihina bi syai'in farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah, pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah kepada mereka, yakni penduduk Madinah, adalah hari yang paling gembira, hari yauman sa'idan, hari yang paling bahagia, yang tidak dilihat kebahagiaan, tidak pernah dilihat kegembiraan, tidak pernah dilihat gembiranya mereka itu dengan sesuatu yang telah menggembirakan mereka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah adalah hari yang paling gembira penduduk Madinah, yang tak pernah orang lihat penduduk Madinah lebih gembira melainkan hari gembiranya gembiranya mereka pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Inilah hari yang paling gembira bagi penduduk Madinah ketika itu. Wa kharajan nisa wasibyan wal walaid yakulna, dan telah keluarlah perempuan, orang-orang perempuan, budak-budak kecil dan juga anak-anak kecil. Mereka berkata, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta'. Mereka berkumpul sambut Nabi sambil mereka nyanyi syair ni. Kat sinilah ada ulama beritahu boleh apa? Menyanyikan syair. Boleh menyanyikan syair kerana penduduk Madinah pun ketika sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyanyikan syair ataupun qasidah-qasidah yang menceritakan tentang kegembiraan mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah muncullah bulan purnama ke atas kami, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas kami. Min thaniyatil wada', daripada celah-celah bukit. Wajibas syukru alaina, dan wajiblah syukur ke atas kita. Ma da'a lillahi da', selagi mana ada penyeru yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai orang yang telah diutuskan kepada kami. Ji'ta bil amril muta', datanglah kepada kami, kamu akan dengan perintah-perintah, kamu akan dapati kami akan taat perintah kamu. Ini sedikit kisah penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hijrah daripada segi berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hari ini mungkin tak ada dah tidak diwajibkan atas kita untuk hijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Tapi kalau kita nak hijrah pun tak ada masalah. Cumanya tiada perintah yang mewajibkan kita untuk berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Antara ibrah yang kita dapat daripada pengajaran yang dapat daripada kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita kena berani berubah. Maksudnya macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam fikir untuk apa? Untuk memajukan lebih memajukan Islam, Nabi berhijrah daripada kota Mekah dan Madinah. Tetapi Nabi tunggu juga wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi berhijrah ke kota Madinah. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam percakapan Nabi bukanlah daripada hawa nafsu Nabi sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni tidaklah dia bercakap anil hawa, daripada hawa nafsu dia, keinginan dia. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah melainkan ianya hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, kita kena yakin dengan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi untuk berhijrah, dan Nabi pun berhijrah mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita kena semakin hari semakin bergerak ke arah kebaikan yang boleh
mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, hari ni mungkin tak ada dah hijrah untuk kita, seperti mana yang saya dah ulang banyak kali kan. Mungkin tak ada hijrah yang hijrah daripada segi tempat ke tempat untuk kita yang diwajibkan, tetapi yang dituntut sentiasa daripada zaman Nabi SAW sehinggalah zaman kita adalah hijrah diri kita daripada yang kurang baik ataupun tidak baik kepada yang lebih baik, kepada semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hijrah ni tuan-tuan, dalam bahasa Arabnya, hijrah dari segi lughah adalah al-intiqalu min baladin ila baladin. Ni dari segi lughah. Intiqal min baladin ila baladin. Berpindah daripada suatu tempat ke suatu tempat. Tapi daripada segi istilah ada dua makna. Al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam kama kana hijratin Nabi. Daripada segi istilah, hijrah daripada segi lughah, kalau sebut hijrah daripada segi lughah adalah berpindah daripada suatu tempat ke suatu tempat. Tetapi kalau daripada segi istilah, dia ada dua juga makna. Dari segi istilah ada dua makna. Yang pertama, berpindah daripada tempat orang musyrik daripada negeri orang musyrik ke negeri orang Islam, seperti mana yang hijrah Nabi SAW. Yang kedua, hijratul insan lima haramallahu kama qala Nabi SAW. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahul Bukhari. Hijrah dari segi istilah, makna kedua dia adalah berpindahlah manusia daripada apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, riwayat yang sahih, al-muslimu man salimal muslimun. Orang Islam itu adalah orang yang selamat orang Islam yang lain daripada mulutnya, daripada lidahnya dan daripada tangannya. Dan orang yang berhijrah itu adalah siapa yang berhijrah daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala tegah. Itu adalah hijrah daripada segi lughah juga. Kata Imam Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala, kila khussil muhajiri bidzikri tatyiban liqalbi man lam yuhajir minal muslimin li fawati dhalika bi fathi Makkah. Fa'alamahum anna man hajara ma nahallaha anhu kana huwal muhajiral kamila wa yahtamilu an yakuna dhalika tanbihan lil muhajirin alla yattakilu 'ala al hijrati fayuqassiru fil amal. Ni panjang, saya baca yang ringkas jelah. Man hajara ma nahallahu anhu kana huwal muhajirul kamil. Siapa yang berhijrah daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala tegahkan, maka itu adalah hijrah yang sempurna. Ini maksud hijrah ataupun dipanggil hijrah ma'nawi. Daripada segi hijrah istilah, hijrah ma'nawi dia yang dituntut kepada kita sampai sekarang adalah berpindah daripada apa yang Allah Ta'ala larang kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Kita tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, maka ini adalah hijrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntut kita setiap masa. Dan hijrah ni juga adalah jauhkan diri, bahasa mudah dia, jauhkan diri daripada dosa. Jauhkan diri daripada dosa diterjemahkan sebagai islah. Jadi wajiblah ke atas kita, semua manusia ni dia wajib islah diri dia. Wajib islah diri dia menjadi lebih baik dari semasa ke semasa. Islah diri ni apa? Islah diri ni macam istilah tadilah yang diberitahu bahawasanya berhijrah daripada suatu dosa dan berhijrah daripada suatu keburukan kepada kebaikan dan meninggalkan dosa-dosa. Dan senang diringkaskan, hijrah ni apa benda? Hijrah ni adalah takwa. Kita juga boleh panggil hijrah ni adalah takwa. Islah ni adalah takwa. Kerana apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Daripada kita hidup sampai kita mati, kita kena sentiasa islah diri kita. Maksudnya kita ataupun hijrah diri kita daripada ada buat dosa, tak buat perintah Allah, kepada meninggalkan dosa-dosa dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala.
Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan kamu adalah orang-orang dalam keadaan kamu adalah orang-orang Islam. Jadi islah ni bila ada perintah Allah, ittaqullah, perintah Allah ni menunjukkan ke atas wajib. Jadi kalau dalam bahasa Arab, amar ataupun perintah ni asal-asal dia adalah wajib. Tapi melainkan bila datang nas atau dalil yang lain yang menunjukkan bahawasanya perintah itu bukanlah perintah yang menyatakan tentang wajib, maka dia tak jadi wajib. Jadi sekarang bila kita baca perintah Allah Ta'ala, ittaqullah, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka fardulah ke atas kita untuk sentiasa mengislahkan diri kita. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihantar kepada kita adalah untuk sebagai muslih ummah. Nabi ni sebagai apa? Nabi dihantar adalah sebagai muslih ummah. Nabi dihantar untuk mengislahkan umat ni. Islah umat daripada buruk kepada menjadi baik. Seperti mana Nabi dihantar pada zaman jahiliyah, zaman yang paling teruk sekali. Tapi Nabi ubah para sahabat daripada kehidupan yang teruk kepada kehidupan yang sangat sempurna dan kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala paling redha. Sehingga sahabat-sahabat Nabi SAW dapat jaminan syurga. Dapat jaminan syurga dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dekat dunia Allah Ta'ala telah iktiraf mereka ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, datang satu argument. Nabi SAW dah tak ada pada zaman ni. Nabi SAW tak ada dah pada zaman kita. Dan Nabi ni sebagai muslihul ummah, orang yang mengislahkan umat. Nabi yang islahkan umat. Tapi Nabi SAW dah tak ada pada zaman kita. Jadi adakah kita pada zaman ni tak ada dah orang yang islah kita? Jadi islah tu terhenti pada zaman Nabi SAW saja. Adakah begitu? Jawapannya tidak. Kerana umat Nabi SAW ni, dia ada satu kerja, yang kerana kerja ni Allah Subhanahu Wa Taala muliakan umat Nabi SAW. Biasa kita dengar ayat Quran orang baca kan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah, kamulah sebaik-baik ummah. Memang khitab tu kepada para sahabat. Kuntum, khitab tu pada para sahabat Nabi SAW, tetapi juga dipakai pada umum untuk kita semua pun boleh menjadi khaira ummah dengan syarat kita menyempurnakan syarat yang Nabi yang dalam syarat yang ada di dalam ayat Quran. Ukhrijat linnas, yang dihantar kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah daripada keburukan. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah, sedangkan kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, hari ini bila ada ayat Quran dan kita umat Nabi SAW dibagi tugas untuk islah, maka kita semua terdapat tanggungjawab pada diri kita semua untuk mengislahkan ummah. Tapi bagaimana untuk mengislahkan ummah? Pertama sekali kita perlu islahkan diri kita sendiri. Kalau kita yang duduk kat masjid ni semua, kita yang semua datang masjid, kita yang belajar agama, tapi kita tak ada fikir untuk islah umat, siapa lagi yang kita harap untuk islah umat? Kalau bukan orang alim, bukan ustaz-ustaz, dan juga bukan orang yang beriman, yang semua datang ke masjid, yang jaga solat waktu dia untuk islah umat, tak fikir untuk islah umat, adakah orang-orang di luar sana yang tak ada hati, tak duduk kat masjid pun, bahkan ada yang tak solat, bahkan yang tak tahu langsung hukum agama, adakah mereka yang diharapkan untuk islah ummah? Pastilah orang-orang yang sudah dapat Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan taufik untuk faham sedikit tentang agama ni. Kita kena teruskan perjuangan Nabi SAW. Tapi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali kita nak islah ni, kita mulakan dengan diri kita. Kita nak hijrah ni, kita mulakan dengan diri kita. Kita mulakan dengan diri kita untuk kita hijrah. Kita mulakan dengan diri kita, mulakan dengan tempat kita, rumah kita, ahli keluarga kita. Kemudian kita bawakan ke kampung kita, kita bawakan ke seluruh
dunia. Macam biasa kita tengok orang-orang tabligh kan, dia keluar pergi jauh-jauh, kita tanya kenapa tak buat kerja kat tempat sini je. Tapi kalau kita tahu, bukan mereka pergi jauh-jauh saja, tapi mereka pun bila balik mungkin dia orang pergi latihan 40 hari. 40 hari itu sebagai untuk belajar cara-cara untuk buat program, cara-cara untuk belajar. Kadang-kadang ada dalam keluar tabligh pun ada belajar cara belajar halaqah tajwid, mengaji, baca fadilah amal. Maka bila balik, banyak masa mereka berada di kampung mereka. Dan di kampung mereka lah mereka akan buat usaha yang dipanggil usaha maqami. Di situlah mereka jalankan usaha untuk islah diri sendiri dan juga kawan-kawan. Tapi bukan orang tabligh je, jemaah tabligh je yang kena buat ni, tapi seluruh umat Islam. Dia tak tertentu. Dia bukan kerja sebahagian jemaah, bukan kerja para asatizah sahaja, tapi kerja seluruh orang Islam. Dan siapa yang patut buat kerja ni, yang fikir kerja ni, mestilah orang-orang yang selalu berada di masjid, orang yang selalu yang belajar agama. Sebab kalau kita nak harapkan orang yang tak pernah belajar agama, yang tak lekat hati di dalam masjid, mungkin lambat lagi mereka untuk bermula. Bahkan kita pun kena doa untuk mereka. Bukan kita pandang serong, tapi kita doakan untuk mereka dapat juga mereka mengusahakan diri mereka untuk dekat kepada masjid dan dapat laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurnanya. Kerana islah ni, bila kita mula untuk buat islah, untuk hijrah, ataupun dipanggil lain nama hijrah, kita mulakan dengan diri kita dan kita sampaikan kepada orang lain. Apa yang kita sampaikan tu biasanya first kali kita akan ingat untuk diri kita sendiri. Tak percaya tuan-tuan, ingatkan orang solat. Cuma ingatkan, jom kita solat kat masjid. Jadi kita pun dengan diri sendiri, kita akan ingat untuk selalu datang solat di masjid. Jadi kita kena fikir untuk perbaiki suasana rumah kita, kampung kita, kerana ni semua adalah tanggungjawab kita. Kepentingan ni telah dizahirkan dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an alam ahli al-ardi fadalla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubatin faqala la faqatalahu fakamala bihi mi'ah. Dalam kisah yang saya baca hadis riwayat Bukhari ni, ada satu kisah. Pada zaman dahulu, kana fiman kana qablakum, pada zaman yang dahulu sebelum kamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita pada sahabat. Pada zaman sebelum kamu, yakni sebelum zaman sahabat, rajulun qatala 99, terdapat seorang lelaki, dia dah bunuh 99 orang. Lelaki ni dia dah bunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lama ahlal ar. Kemudian dia tanya, dia nak cari siapa orang yang paling alim ke atas muka bumi ni. Fadalla ala rahibin. Kemudian orang-orang pun tunjuk kat dia pada satu rahib. Rahib ni pada zaman sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama dia dipanggil rahib lah. Ulama zaman ni dia dipanggil rahib. Jadi dia orang tunjuk kat ni, dia tanya siapa orang yang paling alim sekali. Maka orang-orang ni, orang ramai telah tunjuk pada seorang rahib. Jadi dia pun pergi, fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan. Jadi dia orang bagi tahu, dia ni dah bunuh 99 orang. Dia dah bunuh 99 orang. Fahal lahu min taubah, adakah bagi dia ada taubat? Faqala la. Rahib tu jawab apa? Tak ada taubat dah untuk dia ni. Tak ada taubat dah untuk dia ni. Atau bahasa mudah dia, dalam hadis tak disebut, tapi bahasa mudah dia mungkin tak ada taubat dah. Kalau orang membunuh ni dosa dia neraka kan. Tak ada taubat lah, confirm neraka. Maka dia pun dia buat apa? Faqatalahu, dia bunuh pula rahib tu. Orang yang dia bunuh 99 orang tu, dia bunuh rahib. Dia bunuh rahib tadi. Fakamala bihi mi'ah, maka sempurnalah 100 orang yang telah dia bunuh. Thumma sa'ala an alam ahlil ar. Kemudian dia tanya lagi, dia cari lagi, ada tak orang yang lebih alim daripada orang tadi kat atas muka bumi ni? Fadalla ala rajulin alimin. Kemudian dia tunjuk pada seorang lelaki yang alim. Faqala
innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubatin. Sesungguhnya dia ni dah bunuh 100 orang dah. Baru cukup bunuh 100 orang dia dah bunuh rahib. Ada bagi ni taubat? Ada pintu taubat lagi? Ada peluang taubat lagi tak? Faqala na'am. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubati in talaqa ila ardin kadza wa kadza. Dia kata, ya. Dan siapa yang mengilingi di antaranya dan di antara siapa yang nak bertaubat ni di antaranya dan di antara taubat, in talaqa ila ardin kadza wa kadza. Siapa yang wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, siapa yang berkeliling di antaranya dan di antara taubat, maka hendaklah dia berpindah kepada satu negeri ini. Dia bagi tahu negeri ardi kadza wa kadza. Fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillah ma'ahum. Kerana di sana terdapat orang-orang yang menyembah Allah. Sebab apa dia suruh pindah? Dia suruh hijrah. Dia kata orang yang berputar di antara dirinya ni nak taubat atau tak taubat, maka dia perlu pindah ke negeri demikian. Dia bagi tahu kena pergi negeri demikian. Kena berpindah daripada negeri ni ke satu negeri yang lain. Kerana apa? Kerana kat situ terdapat ramai orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardun su'un. Dan jangan kamu kembali kepada negeri kamu, kerana negeri kamu itu adalah negeri yang buruk. Qala al-ulama fi hadha istihbab mufarakatut ta'ib al-mawadi' allati asaba biha adh-dhunub. Ulama bagi tahu daripada kisah hadis ni, disunatkan orang yang buat dosa untuk dia bertaubat, buat dosa besar lah, untuk dia bertaubat, dia berpindah ke satu tempat yang lain. Kerana mungkin kat satu tempat tu suasana yang buruk. Jadi dia kena pindah ke tempat yang suasananya baik. Ulama bagi tahu sunat untuk dia, orang yang nak bertaubat ni, berpindah, berhijrah ke tempat lain untuk melaksanakan taubat dia. Fantalaqa hatta idza nasafat tariq. Lalu dia telah berjalan sehinggalah dia sampai ke tengah-tengah perjalanan. Huwa bitakhfifis sad ay balagha nisbah. Atahul maut fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Dia tengah berjalan, tengah nak pergi ke negeri yang dia nak berhijrah tu untuk bertaubat. Tengah-tengah berjalan, tiba-tiba dia mati di tengah jalan. Lalu telah datang dua malaikat. Dua malaikat itu telah bergaduh. Malaikat ni telah mukhasamah, bergaduh lawan cakap. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmah jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Telah datang, faqalat malaikat jaa taiban, telah datang seorang yang ingin bertaubat, telah menghadap dengan hatinya kepada Allah. Wa qalatil malaikatul azab innahu lam ya'mal khaira qattu. Tapi malaikat azab cakap apa? Tapi seorang ni dia tak pernah buat baik pun sekali pun. Dia baru berhijrah, tak pernah buat baik lagi. Fa'atahum malakun fi surati adami faja'aluhu bainahum faqala kisu ma bainal aradina. Kemudian telah datang satu malaikat dalam bentuk manusia. Dia telah bagi tahu, ukur di antara dua jarak hijrah dia tu, sama ada dekat dengan jarak tempat dia nak bertaubat ataupun dekat dengan jarak tempat negeri lama dia. Faja'aluhu bainahum faqala kisu ma bainal aradin fa ila ayyatuhuma kana adna fa huwa lahu faqasuhu. Kepada yang salah satu daripada keduanya, yang mana yang lebih dekat, fa huwa lahu, maka itulah untuk dia. Faqasuhu, lalu mereka telah mengukurnya, fawajaduhu adna ilal ard. Kemudian mereka telah mendapatinya lebih dekat kepada negeri yang allati arada. Faqabadathu malaikatur rahmah. Lebih dekat kepada negeri yang dia nak menuju tu, maka telah mengambilnya oleh malaikat rahmat. Ini antara kehebatan hijrah. Kehebatan orang yang hijrah, dan dia mulakan hijrah. Dia mulakan langkah dia untuk hijrah. Tapi tak semestinya perlu hijrah daripada segi fizikal. Boleh juga hijrah hanya daripada, boleh juga hijrah yang
Lebih-lebih lagi hijrah yang dituntut adalah hijrah daripada segi diri kita, daripada segi perbuatan kita dan dari segi pengamalan diri kita. Kemudian malaikat rahmat telah ambil dia dan masukkan ke dalam syurga. Tapi ada ulama bagi tahu, dalam syarah hadis ni ada ulama bagi tahu sebenarnya dia lebih dekat kepada negeri yang ada dalam hadis riwayat lain, tapi saya tak ingat lah, tak apa ingat, lebih dekat dengan negeri yang asal dia. Tapi kuasa Allah SWT bagi dia lebih dekat pada negeri yang dia nak menuju. Tapi ikut riwayat sahih, dia lebih dekat dengan negeri yang dia nak menuju. Masa pun dah sampai tamat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pokoknya, tuan yang kata pokoknya, apa yang penting dalam peristiwa hijrah, selain daripada kita tahu tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang lebih penting adalah kita, bagaimana kita nak hijrah diri kita daripada dosa, membuat dosa, kepada meninggalkan dosa, dan daripada tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna kepada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Dan itulah yang kita perlu usahakan dalam setiap diri kita dan juga ahli keluarga dan kawan-kawan kita. Hijrah yang sangat penting adalah yang dituntut sehingga sekarang adalah hijrah ma'nawi, yakni hijrah diri ke arah yang lebih baik. Itu saja kot penyampaian saya pada hari ini. Minta maaf salah kurang, tersalah terkurang. Mungkin agak tidak kurang bersedia kerana dapat panggilan pun lewat juga. InsyaAllah itu saja. Maaf kekurangan, kesilapan, tersalah kata atau tersalah penyampaian maklumat. Saya minta maaf atas segala yang kurang daripada diri saya dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li asatidatina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.